YB, Syari semua kat dalam courtroom kan. Tuang yang duduk dekat galeri ni. Ada gelak besar lah kat dalam tu kan. Ada gelak besar macam dia pening sendiri kan. So bila benda tu jadi, saya rasa dalam mahkamah, sebab kita nampak sitting dalam mahkamah apa yang jadi, everybody was very tense tau. Semua orang tense. Kat sini kita ketawa maksudnya macam tergelak kan. Tapi kat dalam tu semua keras. Sebab saya rasa orang semua faham yang betapa beratnya, bukan betapa berat lah, betapa pendakwaan ni bergantung kepada testimoni-testimoni tadi ni. Hampir sepenuh kes diorang terletak pada testimoni-testimoni ni tadi untuk mengatakan YB Syed Saddiq salah. So pendapat Syari macam mana? Itu yang saya kata tadi, antara kesukaran yang contoh macam Rashid kata tadi, kami yang di dalam kamar mengikuti perkembangan proceeding tu secara live, kami boleh faham details apa yang berlaku sebenar dan apa yang kita kata boleh disangkal. Tetapi orang di luar yang naratif tadi dikontrol tu dengan headlines semua tadi tu, benda tu tak dipaparkan. Jadi orang terlepas bahawa sebenarnya credibility SP 11 dengan 13 ni boleh dicabar disebabkan diorang tak konsisten tu, which is macam pendakwa raya memang terpaksa bergantung kepada dua orang ni. Yang tu yang dicabar tu. Contoh macam kita kata tadi lah, apabila pihak pendakwa raya mengatakan SP ni